So nanti PRU 16 ni agak-agak macam nak ke PN, nak ke Jasa PN ke, atau MN ke, atau PH ke, atau solo? Apabila berlaku rentetan peristiwa yang terkini, kes Datuk Seri Najib, kes addendum, dan juga ada herdikan dan juga kutukan sinis daripada DAP, ia membawa satu naratif baru kepada parti kita untuk kita menilai kembali kedudukan kita di dalam satu gagasan. Sekarang kita berada bersama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Tetapi apabila kita bercerita tentang PRU 16, Azad, kita perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bina option-option lain. Kerana politik ini akhirnya kita nak memastikan bahawa parti kita mendapat bilangan kerusi yang paling banyak dan mampu membentuk kerajaan. Itu adalah jis kepada mana-mana parti politik sekalipun. PAS ke, Bersatu ke, JRS ke, akhirnya at the end of the day mereka nak jadi kerajaan. Itu clear. Begitu juga dengan kita. Jadi untuk kita menuju ke PRU 16, saya sarankan kepada kepimpinan untuk kita buka option seluas-luasnya dan ada masa untuk kita menilai kedudukan kita di dalam parti, di dalam kerajaan. Sekiranya kita bersama A dengan B dan sebagainya, ada masa untuk kita susun semula strategi kita, dan saya percaya bahawa kepimpinan parti kita akan akhirnya dapat membuat satu keputusan yang tuntas bagi memastikan survival parti kita. Itu pandangan saya, Azad.